Okay, so kita sekarang pukul 12. Kita akan ke Terengganu. Kita akan jalan-jalan Terengganu lah. So basically 3 hari 2 malam dekat Terengganu. And then kita akan ke Pahang 2 hari 1 malam. Okay, so kita tengah prepare apa patut untuk kita gerak ke Pahang pukul 1. Maybe estimate sampai dalam subuh. Okay, stay tune. Cheers. Okay, so ini kita dah packing barang. Kita akan ke Terengganu. Let's go. So kita sekarang nak gerak so, kita nak ambil Along. Kita nak ambil Along ke Sedang. So, kita tengah prepare. Kita nak gerak ke Sedang, ambil Kalung dengan Along. Lepas tu kita akan terus shoot ke Terengganu. Let's go. Kita tak ambil. Kita dah ambil Along dengan Kak Long. So next kita akan terus shoot ke Terengganu. Okay, stay tune untuk seterusnya. So estimate dalam sekarang pukul 1.50. So estimate dalam pukul 6-7 macam tu sampai around. Tapi maybe ada berhenti-berhenti sikit. Kita tak tahu lah. Betul? Okay, so mari kita tidur dan tunggu next video. Okay, so sekarang kita dekat Aceh, Terengganu. So kita lebih kurang dalam 1 jam, bawah 1 jam lah. Kita akan ke Masjid Kristal dulu untuk bergambar. So sini tengah solat subuh, tukar-tukar baju, siap-siap. Okay, stay tune. Kita sekarang on the way. Teringin makan ayam? KFC combo RM12 aja. Enjoy 1 zinger klasik, 3 ketul nugget, 1 whipped potato, 1 coleslaw. Order KFC combo RM12. So sekarang 8.50. So kita dah sampai dekat Masjid Kristal. So next kita akan photoshoot untuk gambar raya. Kunci tu dekat dalam tu lah, tengah-tengah tau. Kat tengah-tengah. Okay, so lepas ni kita akan photoshoot dekat Masjid Kristal. Sebelum kita akan naik ferry. Okay, so kita enjoy the view of the masjid. Okay, Cahaya tak? Ini cantik spotlight. Cahaya. Kat bawah. Okay, so kita dah selesai photoshoot
untuk gambar raya. So sekarang kita akan nikmatilah pemandangan-pemandangan kat sini sebelum kita ke JT. Okay, stay tune. Aku nak tentu tu. Dia tak gambar kat ni. So sekarang pukul 9.40. Bang, si telur tu ni. Kita breakfast dulu. Betul. Kalau burung tak nak? Kau bagi? Oh. Salih. Ni macam bakar sangat kan? Apa dia? Tripod. Bawah. Okay, so kita nak naik JT. JT Pak Awang River Cruise. Kita akan naik boat. So kita akan terus ke kawasan-kawasan Terengganu lah. So stay tune nikmatilah pemandangan yang ada di Terengganu. Kenapa? Sampai. Tahu apa? Dia nak bergambar untuk gambar. Aduh, Macam menyesal lah makan nasi lemak terakhir tu. Aduh. Today we gonna go to the river cruise at Tok Awang. Ada nak cari cincin. Udah kan? Ibu ni cepat sikit. Sikit Oh. apa? Si bro, si. Kau lima. Nampak aku tak? Jangan let's go. Majlis Easter dah Jambatan Angkat kita bergambar. Okey. Yang lain dah luar kita je lah. Taman-taman Islam, Pulau Rio, Pulau Warisan, hingga dah Jambatan Angkat tu. Ni yang depan kita ni adalah Pulau Sekan. Banyak masyhur sini ya. Okey, banyak tempat kita ni adalah Taman Islam. Taman Islam. Taman Islam. Kat dalam ni dia punya kebanyakan kat dalam ni dia
Famous? Dia punya replika lah. Oh, replika. Masjid-masjid yang famous yang dekat luar negara tu. Dalam ni lah. Yang main dia asal. Bot Terengganu macam ni, dia punya warna hijau. Wajib kena cat warna hijau. Sebab apa? Syarat dia macam tu. Kalau nak design. Nak design kan. Syarat dia. Sana. Ni pasir muara lah. Ya, betul. One Piece. Ini layang ni. Dia pakai pokok layang ni. Bayangkan. Pegi-pegi tu dari dua kosok tu. Ada pegi lah. Dia pakai. Dia dapat ada kapal-kapal tu. Dia ada kapal-kapal offshore tu. Macam dolphin tu. Dolphin tu satu. Ada kapal offshore yang pergi ke Belantang Minyak. Sekarang di Pulau Duyung dah ada buat kapal-kapal. Nampak tak kapal tu? Kita bersiap. Nelayan Oh, ini pantai. Yang mana kuli nampak tak? Ni. Ni sel. Satu lagi di Pulau Duyung, sebelah sana tu ada satu resort Rio Marina. Rio Marina. Jauh sana. Lagi. Ya? Bro. Takut. Malam boleh nampak. Duduklah, kita pun nak pergi situ. Lagi. Dia kecil je satu. Kena buka. Dia nak agak Ada saya kan? Dia buka ni. Ada saya kan? Sekejap sepakat. SM dek. Nak bergambar pun lawa. Tak apa. So hangat tu. Okey, ha. Okey. Berita tu, berita. Minta. Minta pula. Kau apa selfie ke? Anjing. Video. 2, 3. Steady. Yang warna hitam ni. Dia dah ada maritim tu. Dia letak kereta BMW bawah tu lah. Dia pakai apa? Form tu ke? Form lah. Kita ini tu. Yang duduk dekat pulau.
Bro, my phone bro. Mon. Okay, so sekarang pukul 2.30. So kita dah sampai dekat Airbnb. Aku penat lah. Sebab kita orang kena sidai dekat 1 jam lah. Tapi worth it lah. Rumah dia cantik. So kita akan ke rumah ni. So tengok macam mana rumah dekat Terengganu. Kau pergi tolong. Cek kau. Ayo, pergi kita. Bilik ibu. Bilik ibu. Ibu ayah. sebab tak boleh. So ni bilik siapa? Baik. Kau tak ada ke? Oh, ada. Baik. Baru nak cara. Cantik tu. Pa. You're very good. Okay, macam mana? Hasil 1 jam sidai. Tak worth. Bilik tak ada plug. Tak ada plug. Adalah bawah ni. Cek. Pasal ada. Ini dapurnya. Okay. Itu saja sekian. Bro, jangan buat kejung sangat bro. Buat gaya sedikit. Ha? Aku nak yang warna tu. Aku nak waffle pizza. Jadi nak waffle ke steak? Steak dengan butter. Lepas tu beli makanan je. Okay, so kita pukul 9 ni kita nak cari makan-makan. Katanya nak pergi kedai mamak je lah. Apa? Makan. Let's go, stay tuned. Ada buat traffic ke tak? Traffic betul? Let's go. Dia buat buang-buang ni lah. Dia tenis. Gila. Di mana menang bapak? Kita try sambil-sambil. Tak ada. Sakit draw tak ada. Satu kan saya jual. Let's go, kita jalan-jalan.
Macam Terengganu waktu malam. So tengoklah apa yang ada dekat Terengganu pada waktu malam. Okay, let's go. Ini let's go. Kita pergi dinner dekat Nasi Kandas Spices. Jauh lah. So depan tu saja. Kita ni lah rumah kita inap. Mansapuri apa tak nama jangan lupa. Okay, bye bye. Oh ni mamak ni kan bawah ni. Sampai dari rumah kita nampak. Tak ada. Foto pun. Bawa tak sekarang. Biasa dah. Di mana? Okey. Kan. Dah. Ya. Kita makan dekat mamak saja. Mamak je lah, malas nak keluar jalan-jalan dah. Esok nak makan lagi. Esok kita nak cari sotong celup tepung, breakfast dan lain-lain lah. Okay? So kita hari ni kita makan ringan-ringan je lah, kita makan mamak. Okay. Tapi mamak dia cantik. Cantik mamak dia. Saya tengoklah mamak ni. Abang dia? Abang dia? Muka dia. Gambar tak ada bawa video. Tengok aku kan dia mata kiri tengok aku tengok. Today we gonna try nasi kandak by Terengganu. So kita tengok boleh tak boleh. Ayam madu ni. Ya. Madu lah. Macam ayam bawang. Gerak sikit eh. Aku kena. Yes. Dah je. Tak kena sis, baju ni pakai. Let's go. So hari kedua kita nak pergi ke nasi dagang atas tol. So kita on the way 20 minit. Okay? Dua tahun lokal apa? Masuk air ke pasir? Kita jogging pasir. Okay, so kita dah sampai dekat nasi dagang atas tol. So marilah kita makan-makan dulu. Okay. Let's go. Nasi lemak ada dua ingat. Lemak dua ya. Sini je. Sini je. Kenapa? Lagu cerita mata ada sini. Siapa pilih kat tak? Pun Ya, dia sikit dia, ini dia. Dia. Tak ini sikit. weh. Kan? Okay. Sampai video. You owe me. Alah, tolong record. Oh no. Ikut kan? Oh, ya. Ya, bukan. Mama kat sini. Okay, kita sekarang dekat jambatan Terengganu. Let's go. Cantik kan? Jambatan Terengganu.
Ya, jogging. Jom. Pusing masa malam ni. Lepas tu pusing balik. Ambil gambar kaki. Gambar kaki mari sini, gambar. Abang, sini. Jangan. Macam mana kau ni bulat macam tu? Abang sini. Nampak? Alah ambil. Tak ada pandang. Janganlah. Ada takut. Ibu ambil. Kau ambil video ni. Aku ambil Okey, video. mama. Kaki. Kasut dia semua lawa. Lebih sebadut. Yang sini tak nak. Buka. Alah, buka. Video. Rumah sini je kita. Kau nak masuk boxing ni? Apa sih? Cuba ambil lah. Pegang kepala dia. Pegang kepala takut. Nanti dia panik. Dia ngantuk, dia tidur. Dia seronok. Dia tak marah. Cuba. Cantik colour dia. Dekat sikit dia. Apa keras? Takut ni. Atas sikit. Keras tangan kau. Gigit kain dia. Letak kat tepi tiang tu. Mesti dia pergi. Oh, dia minta duduk sana. Dek, sini dek. Kau ni broken nanti. Today we at Terengganu guys, at the drawbridge. Now we have Ajib with me. Bro, where you going at bro? Bro, please say something bro. Mana dapat ni? Bro, speak in English bro. Bro, you don't have UK accent bro. It's okay. Ahmed. Please speak some English. Where are we at? Where you at bro? Terengganu. Terengganu at where bro? What you do at this drawbridge? Jabatan. I don't know. Bro, sorry bro, he also cannot speak English. Can't speak English at all. It's okay. See you at the Bang Bang show. Now we at Terengganu bro. Let's go hit some boom. Wih. Tak okey je. Dia aku lambat naik. Cina. Nasi goreng Cina. Pijak pasir ni bro. Apa dia ada spa? Ribut bro ya. Today we at Terengganu. Mong. So where are you at now? Right currently? Pantai. Batu Buruk. He didn't know at all the location, just eat and sleep only.
Yes. So here we go. See the view. The ocean. So pretty kan. Ketenangan guys. Ketenangan mama. Cinta. Setengah sajaku. Okay, kita sekarang dekat kolam. Jadi kita berenang. Let's go. Yep. Aduh. Itu mungkin. Okay, let's go. Apa sih? Tak nampak aku tak apa dah. Let's go. Okay, 1, 2, 3. Go go. Go go. Go. Woo. Let's go. Tamatlah sudah. So kita pukul 10 kita nak check out dah. So kita nak pergi breakfast. Ada orang nak makan lasam. Semalam dia tak dapat. Okay, stay tune. So kita akan ke next. Kita akan ke Kuantan. Let's go.
buat video kat depan. Aku buat vlog tu. Atas tu. Cantik ni. My god. Bayang. Aku record vlog tu. Aku record vlog, aku tak record ni. So kita dekat Art Street Terengganu. Next kita akan pergi ke Pasar Mayang. Saya cari barang-barang surveyor semua, buat dekor. Lepas tu kita akan terus shoot. Pahang, let's go. Let's go. Ini tu mama. At the Kuantan district. So we're gonna interview some Bangladesh people here. Let's go. Aneh. Where are you from, bro? So we are walking. Go to the wrong car. We are walking. Kuantan. Because before that we are tired. Terengganu to Kuantan. So viewers don't have video lah. We arrive at the Kuantan. We have the video. Itulah. So enjoy je lah video ni. Ada sikit-sikit short-short. Ada kemenatan sikit, ada edit sikit, post story semua. Okay. So enjoy the video in Kuantan. Let's go. Kuantan macam Aisyuk. Cantik gelang. Selfie ke lang? Oh cantik. Selfie lang. Ini sungai ni sungai. Okey, selfie adik. Selfie. Star United. Cepat selfie. Patutnya PSG. Cepat betul tak nampak shadow. Bukan. mana tu aku ajak kau lepak pantai jap boleh? 1 jam. 1 jam kan. Nak buat star glaze. Korang dapat sekali jadi lah. Oh ada kabut. Tu ada bandar lah.
Jauh lagi. Okay. Kita rest. Terkong. Kita turunkan Kak Long dengan Along dulu. Ha, apa? Jadi driver.